Nak cukupkan RM10,000 pertama dalam masa setahun, sangat-sangat mudah kalau menabung untuk emas. Boleh tengok dulu video ni sampai habis. RM10,000 ni ramai dah cuba nak simpan tapi tak berjaya. Sebab apa? Simpan dalam bentuk duit, simpan 300, 500 setiap bulan. Bulan ke-10 sepatutnya adalah ke-3,000. Tapi RM1,000 pun tak ada. Kena tukar cara simpan untuk emas. Target sebulan simpan paling kurang pun 1.5 gram ataupun 2 gram sebulan. Tahun at least dah ada 18 gram dalam akaun Gap. 18 gram kalau darab dengan harga hari ini ada dalam RM9,000. Tapi harga emas hari ini hujung tahun dah tak sama. Harga dia makin lama makin naik. Jadi dah ada RM10,000 lebih dah dalam tangan dalam masa setahun. Sebab kita tukar cara simpan. Simpan emas memang diciptakan untuk disimpan. Duit biasanya memang normal lah tak cukup sebab duit diciptakan untuk diguna. Betul tak? Jadi nak cukupkan RM10,000 pertama dalam bentuk emas sangat-sangat mudah. Bila dah ada 18 gram tu, cukupkan sikit lagi 21.5 gram, nak target keluarkan 5 dinar ni. Item yang sangat cantik untuk kita, item yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil, untuk kita ada motivasi nak tambah lagi kepingan emas yang kedua, ketiga. Nak menabung emas sekarang ni, buka akaun Emas Gap dengan ikut bajet kita, bukan ikut harga semasa. Okey, ada bajet 1 gram, menabung 1 gram. Ada bajet 1 dinar, menabung 1 dinar. Walaupun serendah 100, dekat profile saya tu ada bio, dekat situ ada step by step. Macam mana nak menabung emas dengan cara paling mudah.